Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya buat ulasan perlawanan antara Kuching City versus Sabah lah. Yang mana Kuching City menang 2-0 pada perlawanan ni. Hasil jaringan dari Yao Pedro dan juga Petrus Sitembi. Baik, untuk perlawanan ni dengan kemenangan yang dicatatkan oleh Kuching City, mereka masih lagi dalam kelompok untuk mendapatkan tempat kedua dalam saingan Liga Super. So, perkara ini adalah perkara yang positif untuk Kuching City sebab sekiranya mereka masih lagi dalam kelompok untuk fight dalam tempat kedua Liga Super, mereka ada harapan untuk layak bermain di Asia pada season hadapan. Baik, untuk Kuching City, gol dijaringkan oleh Yao Pedro dan juga Petrus Sitembi lah. Dan untuk perlawanan ni sebenarnya ada beberapa perkara yang menarik yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Yang mana Sabah untuk game ni mereka menurunkan pemain-pemain import hanya memfokuskan kepada bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan. Tetapi untuk bahagian hadapan, mereka merehatkan player seperti Chris Marlon ataupun Ondokba dan mereka tak menggunakan Belfort untuk membantu bahagian serangan. Sebaliknya, mereka mempercayai kepada dua gandingan pemain muda iaitu Fegosteni dan juga Azhar Haras untuk mengetuai bahagian hadapan pasukan mereka lah bagi pasukan Sabah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Yang mana ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Kuching City. Apakah perkara positif yang kita boleh highlightkan untuk pasukan Kuching City pada perlawanan ni? Baik, untuk pasukan Kuching City, macam biasa, mereka turun dengan back 3 di belakang sewaktu mereka memegang bola. Iaitu mereka meletak Rodney Kevin, meletakkan Rodney Kevin, James Okoso dan juga Yuki Tanigawa. Yang mana boleh saya katakan ketiga-tiga backline pasukan Kuching City menunjukkan satu performance wise yang bagus. Yang mana untuk Yuki Tanigawa untuk game ni, bagi saya antara orang kata apa, the best outcome yang dia tunjuk adalah beliau bermain dengan satu defensive line yang tinggi. Yang mana dia banyak contribute untuk membantu dan juga membebaskan Yao Pedro di bahagian kiri lah. Dan kita boleh nampak untuk game ni, bila mana Yuki Tanigawa banyak untuk naik ataupun bawa bola ke depan dan bermain dengan lebih tinggi, dia memberikan kelebihan kepada Yao Pedro untuk berada dalam satu sisi yang lebih tinggi di kawasan kiri pasukan Kuching City. Dan pasukan Kuching City akan membolehkan Yao Pedro untuk bermain dengan lebih ofensif dan memfokuskan kepada attacking method sahaja berbanding untuk more contribute to defensive duty lah. Jadi benda tersebut membolehkan Yao Pedro untuk naik ke atas dan juga membantu bahagian serangan dengan lebih efektif. Dan untuk game ni kita nampak akhirnya Yao Pedro berjaya untuk cipta satu gol awal yang mana baru berapa minit Yao Pedro dah berjaya skor bila mana dia bermain dengan lebih advance di kawasan pihak lawan dan dalam masa yang sama dia banyak mencipta gerakan-gerakan dribbling yang sangat efektif untuk memecah belahkan blok pertahanan pasukan Sabah. Dan kita boleh tengok lenggang-lenggok dia tu waktu dia pegang bola, waktu dia dribble memang superb. Kalau Wisim Batuin berapa kali berjaya di takes on oleh Yao Pedro di bahagian kiri lah pada perlawanan ni. So benda tu efektif lah untuk pasukan Sabah bila mana mereka punya backline bermain dengan hardline yang bagus dalam memberi supporting play kepada bahagian mereka punya wingback lah. Cumanya ada sedikit yang mereka perlu perbaiki bila mana mereka bermain dengan hardline. Mereka akan senang terekspos dan senang kena tembusi melalui gerakan counter attack ataupun direct play yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah lah. Yang mana ada gerakan yang dilakukan oleh Fegosteni berjaya untuk beat James Okoso. Kalau tengok daripada segi gerakan James Okoso dengan Fegosteni berjaya untuk memenangi orang kata apa fizikal untuk tewaskan James Okoso yang dah memang besar kan, tetapi James Fegosteni berjaya menang dan dia buat cutback kepada Azhar Haras. Tetapi sayang Azhar Haras punya ball control dan juga decision making untuk sudahkan peluang tersebut gagal dimanfaatkan begitu baik. Dan dalam masa yang sama pasukan Kuching City perlu untuk aware bila mana mereka nak play from the back ataupun dalam fasa first build-up phase mereka dengan menggunakan defense, mereka perlu aware dengan high pressure ataupun tekanan tinggi yang diberikan oleh pasukan lawan, yang mana untuk avoid mereka melakukan kesilapan mudah apabila mereka kehilangan bola di kawasan kotak penalti mereka sendiri. Sebagai contoh saya ambil
adalah yang mana waktu pasukan Cochin City cuba bermain dari bahagian belakang dalam first build-up phase mereka kehilangan bola sewaktu keeper pass daripada Moses Atede yang drop deeper untuk collect the ball. Pasukan Sabah melalui Lujbik menekan dengan tinggi dan berjaya merampas bola. Nasib baiklah Lujbik itu tak score the goal. Kalau tak, memang mereka akan dihukum dengan kealpaan dan juga kesilapan mereka di bahagian backline. Itu yang pertama yang pasukan Cochin City perlu aware lah. Yang mana saya boleh puji dan juga boleh diperbaiki untuk pasukan Cochin City. Yang kedua, untuk pasukan Cochin City game ni sebenarnya saya suka tentang peranan daripada mereka punya front three. Kalau tengok untuk game ni, mereka guna Ramadan Saifullah. Mereka guna Gabriel Benistroy. Mereka guna Gabriel Nistroy, mereka guna Rodney Ngahwanja dan juga Danny Asri. Yang mana tiga striker ni mereka gunakan dalam keadaan yang lebih narrow. Yang mana Rodney Ngahwanja diberikan keadaan yang lebih bebas apabila ada Nistroy dan juga Danny Asri yang sentiasa memberikan support serta bentuk combination play di final third serta memberikan link up kepada Rodney Ngah. So kita boleh tengok bagaimana Danny Asri dan juga Nistroy yang diguna pakai bila mana mereka banyak inverted ataupun cover up half space dan memberi ruang kepada Ronald Ngahwanja supaya tak dimarking. Sebab selalunya isu bila pasukan Cochin City guna Ronald Ngahwanja adalah beliau sentiasa di man-to-man marking. Dia dikawal ketat lah dengan kawalan di bahagian belakang dari segi pertahanan pasukan lawan. Tetapi bila mana mereka utilize jenis Astri dan juga Nistroy yang bermain di bahagian hadapan untuk lebih berdekatan dengan Ronald Ngahwanja, mereka dapat membebaskan Ronald Ngahwanja untuk mendapat bola dengan lebih direct dan juga guna physicality yang dia ada untuk bermain dengan lebih efektif. Itu yang kedua yang saya suka tentang pasukan Cochin City. Yang ketiga yang saya suka tentang Cochin City adalah bagaimana untuk bahagian tengah ni sebenarnya mereka membebaskan Petrus Sitembi. Kalau anda lihat dari segi heat map ataupun positioning yang ditunjukkan oleh Petrus Sitembi, sebenarnya dia banyak covering more on the right side dan dia ada di position sebagai right wing back kalau anda tengok lah. Dan dalam situasi pasukan Cochin City menyerang, barulah Petrus Sitembi dia akan join the middle third ataupun midfield punya position untuk menjadi orang yang berada berhampiran dengan kotak penalti ataupun membantu Moses Atede dalam fasa build-up phase di kawasan middle third lah. Dan benda tersebut membebaskan Ramadan Saifullah untuk lebih efektif di kawasan kanan more on the wide area. Dan peranan apabila Petrus Sitembi dia tak fokus sangat dekat bahagian tengah, dia bebas untuk covering on wide area dan juga tengah, maka di situlah kebebasan yang dia dapatkan membolehkan dia untuk join the attack dan juga bertahan dengan begitu baik. Itu perkara yang saya suka lah tentang bagaimana Coach Aidil menggunakan Petrus Sitembi dalam game ni dan dia mengubah bahagian hadapan untuk penggunaan Gabriel Nistelrooy dan juga Ronald Ngahwanja berhampiran dengan Danny Asri. So benda tu yang saya suka lah. And overall memang Cochin City bermain dengan baik, defensive unit as a team dan juga attacking wise mereka memang superb. Cumanya mereka gagal untuk execute lebih daripada 2 gol disebabkan kecemerlangan dari segi defense pasukan Sabah yang diketuai oleh Dominic Tan dan juga percubaan yang dinafikan oleh Damien Lim. Kalau mereka boleh memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapatkan pada perlawanan semalam, saya boleh katakan mungkin pasukan Cochin City boleh skor lebih daripada 2 gol sebab mereka punya shot pada perlawanan semalam 17 dan mereka punya shot on target ada 5. So itu telah menunjukkan satu benda yang positif untuk pasukan Cochin City lah. And overall not bad lah mereka main semalam. Dan kita kembali kepada pasukan Sabah. Okey, pasukan Sabah untuk game ni mereka berubah sikit. Mereka bermain dalam formation back 5 waktu bertahan lah. Yang mana mereka guna 3 centre back, Rawisin Batui, Jos Angel dan juga Dominic Tan bertindak dalam 3 centre back atau central centre back, right centre back dan juga left centre back. Cumanya bagi saya antara ketiga-tiga defense yang mereka bermain sedemikian, hanya Dominic Tan yang menunjukkan satu performance wise yang bagus. Jos Angel masih lagi belum mencapai tahap yang mana saya boleh katakan kalau nak compare dengan Gabriel Perez tak sama lagi lah dari segi defensive duty ataupun dari segi contribution as a ball playing defender. Sebab apa? Sebab Jos Angel walaupun ada rekod pernah bermain di La Liga bersama dengan Elche, tetapi dia punya tahap performance tu belum mencapai tahap yang memuaskan bila mana dia diturunkan. Dan sebelum ni pasukan Sabah bermain dengan 2 centre back dan mereka letak Jos Angel sebagai defensive midfielder, tetapi kali ni mereka bermain dengan 3 centre back dan mereka meletakkan 2 midfield lah
iaitu Pelicanos dan juga Lujbit, dan mereka letak Kumarin as a number 10. So mereka bermain dalam sistem double pivot lah. Dan untuk wingback mereka letak Ardinesh dan juga Dan Ingham, yang mana saya boleh puji hanya kepada Dan Ingham, yang mana Dan Ingham yang banyak untuk naik lebih tinggi di kawasan lawan dan juga contribute to attacking phase pasukan Sabah lah. Dan mereka punya attacking, mereka letak Ferguson dan juga Azhar Haras sebagai dua centre back. So mereka berdua ni lebih memfokuskan kepada central punya movement, yang mana mereka bermain dengan lebih narrow lah. Jadi penggunaan Ferguson ni tak berada di left wing dah lah. So benda tu sebenarnya saya rasa Ferguson punya the best, the peak dekat Sabah adalah left wing. Tetapi disebabkan mereka tak ada proper number 9 selepas Mujagid keluar, mereka bawa masuk Chris Ondokbo pun bermain di posisi left wing, maka mereka terpaksa ubah Ferguson bermain sebagai central forward. Benda tu sedikit boleh dikatakan in term of physicality, movement, apa yang ada pada Ferguson memang bagus. Tetapi bagaimana mereka nak utilize dan menjadikan dia sebagai focal point, Sabah masih lagi mencari ramuan tersebut. Bagaimana mereka nak menjadikan Ferguson sebagai focal point. Dan untuk double pivot, Dean Pelicanos masih lagi di bawah Bilopa. Cumanya player yang saya suka adalah tentang Lujbit, masih lagi meneruskan momentum. Cumanya semalam saya rasa Lujbit sepatutnya finish yang mana dia melakukan press yang tinggi, dapat balik bola daripada Musa Saturday, bawa bola berjaya beat Haziq Nazli, tetapi gagal untuk score the goal. Agak mengecewakan lah. Tetapi work rate yang ditunjukkan oleh Lujbit memang bagus lah. So saya mengharapkan Sabah dapat bina this team sebab mereka ada quality players yang bagus. Bagaimana mereka nak utilize mereka punya attacking phase yang menjadi lebih bagus daripada midfield, wingback mereka yang offensif dan juga striker mereka yang laju. Sebab Ondokbo laju, Ferguson physicality bagus kan. Cumanya semalam finishing wise mereka agak kurang lah. Sepatutnya mereka mungkin boleh execute 1-2 gol ataupun boleh bawa pulang satu mata, tetapi gagal disudahkan dengan begitu baik. Jadi overall Sabah masih lagi dalam fasa mencari-cari ramuan, the best gameplay, how they want to build around the attacking players dan bagaimana mereka nak betul-betul finalize the best first 11 yang mereka ada untuk maximizekan mereka punya gerakan serangan. Itu je lah ulasan saya. Tapi kudus untuk Damian Lim dan Rawison dengan Dominic Tan, mereka berdua antara the best defense yang ada dalam pasukan Sabah semalam, menafikan beberapa percubaan. You are the best lah. Ferguson pun not bad semalam. Lujbit pun work rate tinggi. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.